orang selalu ambil cashback tu untuk renovation rumah, bukan dapat duit pergi joli. Sebab kalau buat personal loan interest lagi tinggi, better masuk dalam loan rumah interest rendah. Terima kasih komen daripada Sarip Dol. Ya, tidak dinafikan ada juga orang yang ambil cashback untuk renovation, buat pelaburan dan dapat duit. Saya berkongsi ni daripada apa yang saya nampak daripada majority. Ramai orang yang tak biasa nampak duit sebanyak tu, mereka akan gagal lah untuk kawal diri sendiri. Kebanyakan mereka yang saya nampak ialah ambil pergi joli. Okay? Sebab mereka tak pernah dapat duit sebanyak tu dalam hidup mereka. Jadi ini yang kali pertama, mereka tak tahu uruskan. Itu adalah perkara biasa. Tidak dinafikan juga ada orang yang bijak seperti Tuan Sarip Dol di sini yang ambil cashback buat renovation dan tahu kira interest macam mana kira interest. Personal loan mesti lebih tinggi daripada housing loan. Okay, loan rumah. Terima kasih, tinggalkan komen.